Sampai-sampai dengan harapan yang besarnya tarik meja tu dari luar. Berat gila. Sekali kecewa baik. Perasaan kecewa tu, ya Allah, bagai ibarat awak, saya nak mengurat awak. Yang macam tu kita cakap kat awak yang kita suka kan. Awak, saya nak mengurat awak. Sorry bro, saya dah ada boyfriend. Begitulah perasaan ni. Ini bukan exaggerate. Ini memang itulah rasa dia. Buka, alamak, kenapa putih? Aku hantarlah dekat message dekat seller tu kan. Hi, what can we help? Aku dah merentan panjang-panjang kat situ cakap meja kan. Rupanya sekali tak faham bahasa Melayu. Alamak. Tapi itu bukan fokus utama untuk video ni lah. Just aku nak cakap aku tak give up lagi lah. Selepas keluar video pertama yang kurang daripada 1000 view, okey, aku tak kisah. Tak kisah bro. Korang tengok, aku masih lagi buat episod kedua. Dan mungkin episod ketiga, keempat, kelima, sampailah 500 episod. Korang takkan tahu macam mana perasaan berkobar-kobar aku nak buat konten borak-borak dengan orang ni. Walaupun masih tak ada lagi mangsa yang aku nak borak. Tapi it's okay bro. It's okay. Tak ada orang nak borak dengan kau untuk konten. Rejection is normal. Sebab kata one